Tak ingat. Time aku kecil aku tak tengok kamera dia, aku tengok Ultraman. Ultraman lah, faham? Understand? Ni yang latest lah, yang apa ni? Z. So tak apalah, tak payah beritahu tak apa. Ada dia tunjuk ke kat TV Malaysia ada. Ada? Astro Ceria. Haa. Okay, Astro yalah, so Tak ya. pernah nampak pun. Rasa tak macam kurang Ultraman kamera dia kurang je. Ultraman Ultraman lah. Macam mana aku nak tengok dulu. Kamera dia kurang actually. TV3 ada kau tunjuk dulu. TV3 TV7 lah kamera dia dulu. Yang TV7 apa tu? Conan lah. Nah ni korek. Oh Conan patutlah. Conan yang apa? Merchandise. Mari kita masuk. Weekend apa? Jumaat Jumaat. Skinny Ultraman Same thing. Tak nak tak gambar pula. Tak payah. Oh ni, ni Syami nak beli ni. Sekejap, aku tunjuk Syami. Dia ada apa tu? Apa pendant tu? Cuma dengan alat pertukaran tak ada. Di Malaysia pun. Apa dia? Ni Malaysia fully tak import lah. Malaysia enggak ada. Bukan ada ke hari tu kau cakap apa? Ribut ada. Mana alat pertukaran dia? Tapi dia punya tu macam tak ada officialnya pertukaran. Mata syaringan tu. Mata syaringan. Oh, macam ni lah barang dia. Oh, semua macam kat sini ya. Damn boy. Oh. Apa Min? Tengok ni. Apa benda tu? Sampai 1,000. Tengok import Japan ke apa? Holy shit. Oh ni kamera dengan store. 1,000 aku boleh beli aircon letak rumah. Kan? Baik. Kan? Ya Min, cantik lah bag dia actually. Aku nak watch macam cemburu sekejap. Boleh buat pakai dia lah. Kostum. Kan? Oh ni foto bu. Kau beli kau Oh ni kamera dia. Kau pakai dia punya gelas settle kamera dia. Settle baik oh. Oh, aku tak tahu lah kau tak minat kamera dia. Tengok je lah. Kau pun tak pernah cakap apa pasal kamera dia kan? Asal ada Melayu kat sini. Ha? Asal ada Melayu kat sini. That one I don't know. Tiba-tiba muncul. Aduh, orang kata peminat Tega. Oh ada lagi. Lagi bawah. Jangan Mi, kau jangan discriminate. Orang sama apa? Perempuan suka apa? Kamera dia. Apa tak lagi apa? Ultraman. Aku memang akan discriminate sebab aku rasa kurang 10% je yang minat. Cuba kau upload. Cuba kalau aku upload ni, confirm ada orang akan ingat aku macam budak-budak. Faham? Nanti tiba-tiba ada dapat reply 30 tahun pun layan kamera dia lagi ke? Oh, biasalah tu netizen. Oh, yang lama je. Okay. Apa lagi ada sini? Kau tak pernah dapat komen macam ni? Tak pernah. Tak ada. Aku pernah buat WhatsApp story, kau ingat yang aku rakam dekat apa? Sama piramid. Ada. Yang ada kata layan kamera, layan Ultraman lagi ke? Gigi, sedihnya. Bagi perempuan, kita punya hobi ni macam budak-budak. Memanglah. Tu orang kata aku tengok apa dalam Japan dia survey apa siapa-siapa collect apa figurine macam apa mainan tu semua kurang tertarik. Macam aku main games itu 100% apa? Less affection. Tak, itu gacha. Stand. Acrylic stand. Supposedly lah. Oh. Tali pinggang Oh ya, belt. Handshi belt. Patutlah. Macam mana dia buat dulu? Apa dia? Macam mana Dia buat pose. Dia buat pose lepas tu dia handshi. Dia tak tekan. Kalau dia tekan macam ni. Yes, handshi. Dia tekan lah. Oh ni favourite aku lah Min. Atas tu. Oh ni style. Ni best. Ni apa? Handphone. Telefon. Dia handshi tukar telefon. Handphone dia yang tu. Tak ada keluarkan. That I mean 1994 buruk tu. 1994. Oh, J. Aku ngeru. Tiba nama aku. Kamera dia J. Kau boleh tengok isteri. Oh, atas tu Ni apa? Kad. Oh, acrylic stand. Apa 2012? Dia dengan tanduk kan? Spoiler tak?
Oh, atas tu tu kereta. Kamera ada kereta. Yes. Kau suka tu Tak, tu semua lelaki. All of them are male. Semua lelaki. Tapi ada kamera perempuan lah, actually. Dalam cerita. Paling baru yang depan tu. Depan kau ni. Yang tu. Yang naik motor. Yes. Naik motor. Style kan? Dah macam Deadpool. Kan. Dia hijau-hijau tu sebab apa nak sebut tu anniversary apa? Kamen Rider 50-an. Okay, Kamen Rider lama yang macam mana lama? Tu, ni. Lepas tu dia buat peta apa? Warna hijau-hijau nampak tu. Yang motor tu yang dua tu. So ni lah apa? Sejarah Kamen Rider. Aku dengan start sejarah, aku dengan start tu lah tengok Faiz. Ni. Aku start minat Kamen Rider dari sini lah. Bukan Ryuki tau. Some orang apa dari Ryuki tau. Asal aku start dari tu. Kalau Faiz. Jepun Faiz tu nama bahasa apa? Not sure sejujurnya. Kan? Ni lah kau punya paling buruk. Aku yang paling buruk. Wajah. Dah macam apa? Pepijak gitu. Pepijak. Dia kata apa? Exclusive from Japan. Tapi ni smart sebenarnya, nampak jahat. Kan? Exclusive from Japan. Apa aku pancing Syamil datang. Tiba kan. Oh ni tak ada tu. Oh semua sama belakang ni. Tak ada Faiz Aku nak beli Faiz. Oh. Faiz habis So sad. Syamil tahu lah, aku keluar juga. Oh tak tahu lagi. Jadi aku beritahu. Tak tak. Dia ingat kau datang seorang tu. Aku beritahu dia aku mau keluar dengan kawan. Aku tak beritahu kau. Siapa je kawan kau? Harry tu dah kahwin kan? So? Harry dah kahwin kan? Harry? Belum Belum. Siapa yang kahwin kan tu? Yang mana? Atau yang kawan kau seorang? Kau pergi Kenduri. Bukan? Aku seorang je kau tahu apa? Yang kenduri tu. Oh, Harry tak kahwin lagi. Harry tak kahwin lagi. Ada seorang hari tu kahwin siapa yang kau pergi majlis ke tak pergi? Tak ingat. Bila tu? Siapa lagi selain Harry yang kau keluar? Selain Harry? Selain Harry yang kau keluar? Selain Harry, selain aku. Tinesh? Tina belum Tinesh belum. Dia belum kahwin. Dia dah Melayu kahwin. Melayu. Tak ada. Oh, aku rasa kau masuk ke tu kot. Apa? Mr. Yul. Mr. Yul Tu lah. Mr. Yul dah kahwin. Dia dah tak keluar dengan aku dah. Dah ada isteri. Dah kahwin kena ikat tu. Ya, betul. Tak enough weekend. Mana cari aku dah? Ni apa? Hood blanket. Oh. Kalender. Nampak dah ada kalender. Itulah tak ada Faiz. Aku nak Faiz. Stiker mah aku tak akan beli lah. Apa pen lah. Smart juga. Pen. Style tu. Tapi tengok harga. Lah. Tak guna pun. Just nak display je. That's the thing. Dia kalau kau dah kahwin kalau kau kahwin dengan member, aku rasa bini kau akan ingat kau gi. Siapa tu? Nama apa? Yeah, that's the thing. Ni apa? Dia acrylic stand. Dia akan trigger sebab kau keluar dengan dia tapi kau tak nak bawa dia. Macam tu Cantik kau acrylic stand. Exclusive from Japan. Apa? Imported lah. So logik lah this price. Kalau dapat awet overly attached, susah. memang tak boleh keluar mana. Yalah. Kenapa? Ikat dengan isteri kan. Nanti kalau kau upload, kau mute sikit lah mana yang tak penting. Kau kena report discrimination. Pisang. Apa ni? Tak pun spreading pouch lah. Spreading hate. Pouch lah. Kecilnya. Pouch dia. Kan? Macam mana rupa dia? Macam serbuk rempah je. Oh serbuk Dia kata package pouch. Oh pouch je lah tu. Dia pouch kecil tu ya. Kecil sangat kau nak apa? Pasang kat kan? Tak lah. Pouch ni tak kunci. Pouch tak kunci. Memang tak kunci. Confirm zip Kat touch and go. Go.
Ni semua alat pertukaran lah. Ni. Apa ni? Apa tadi? Oh ya, yeah. Pas ni dah habis lah kot. Tak apa-apa dah tunjuk. Grab dah tunjuk. Ni dah tunjuk. Pop dah tunjuk. Sekarang tinggal ni. Okay, gambar aku lah macam biasa kat sini.